Hello guys, saya malam ni main pingpong. Tapi sekarang ni saya nak buat video sebab saya macam tak ada, hampir tak ada mood sebab saya lapar. So daripada kita terus senyap, melayan perasaan, lapar tak ada mood lapar, kita buat video bercakap. Dan kita Fatin. Harap-harap ada Zinger guys. Sekejap Zinger. ساندويش دينار و75. Okay guys, saya dah ada mood sebab saya dah beli makanan. Tapi tu dah sarung dia guys. dia akan main double. Dengan siapa tak tahu. Ni junior saya, dia akan main single. Nervous tak Nurin? Nervous? Tak tahulah sebab dalam tak main. Dalam tak main. Yeah. Boleh ni pro player. Tak payahlah. Pingpong. Ambil apa? Zinger. Ring. Dah tak rasa Zinger tu Fatin. Pernah rasa? Banyak kali. Oh, beli kat restoran tu Fatin tu. Kau rasa pergi ya? Jualan kat Nurin selalu suggest. So saya selalu pergi. Ya, sebab sedap. Nurin ni Sedap. sedap dan murah. Kita kena beli makan sebab kita nanti tak ada mood. Betul. Nanti kita naik kapal ni tau. Tekno. Oh, Tekno. Saya kena bagi kita tu guys. Jadi kita lepas barang. Okay, saya support kawan saya. Yeay. Ni dia rupa dia. Recommend guys, recommend. Tadi tu saya buat muka sebab terjilat sos tomato. Sos tomato masam. Bismillah. No, tapi tak diisi lagi. Tiba ni apa benda ni? Syarah, kenapa Syarah? Syarah kat tepi. Tekno ni lebih-lebih pula. Kira lah beria nak menang kan? Tekno rumah merah guys, for your information. Syarah biru Syarah Inviso. dengan Kak Pipa. Inviso kelabu. Putih. Ni. Ya. Lebih-lebih lah Tekno Ada ni. level weh, ada level. Tu lah jangan patah sampai sana. Bye. Guys, kita dah sampai tempat pingpong. Tak apa je, yang penting suara nanti main kau sakit dah. Oh my god. Sebab aku nampak kau cepat juga tangkap. Saya tak tahu. Ya Allah. Nak masuk YouTube. Oh, yang masuk YouTube. Assalamualaikum. Saya ni first time masuk YouTube Nurin. Taklah pula. Gagal. Ya Allah, malu. Okay, ni orang tengah main. Kita tengok. Dia main double. Kan? Awak siapa partner awak? Sarah Raihana. Sarah? Saya main dengan Ruaiha. Dah warm up. Tengah tunggu turn. Untuk pusingan pertama ni, alhamdulillah saya menang melawan rumah apa tadi? Neonimus, rumah hijau, rumah Dini. Dua game sebelum saya masuk semi-final, saya menang dengan Inviso dengan
Tak ingat lah. Tapi 2 tu saya menang. Lepas tu saya masuklah semi akhir. Tapi saya kalah. Dengan akak yang sama, tahun lepas saya kalah. Korang pasal nak nangis ni. Ya Allah, mana ada? Sebab pesta torture dia. Siapa buat nasihat pesta? Mana ada guys. Semua Masa dusta. dia dah berakhir. Yang nangis. Ya Allah, tak nangis weh. Dah nangis tadi weh. Nangis? Saya kata tulisan nangis dah. Bila? Tadi sebelum main. Sebelum main. Sebab sebelum tu saya test pidato. Lepas tu Asyik tak jadi je. Lepas tu tak sama nada dengan Syifa. So macam stres gila. Tak sama nada dengan Syifa. Syifa pandai pidato. So macam Oh ya ke? Tak pernah Ya. tahu pun. Oh my kena god. masuk. Waim pun dah masuk. Tapi saya yang masuk. Jangan nangis. Tak nangis Nampak Biasa ke? je. Tadi mata dia berair. Nada. Mata dia berair. Siapa yang tak berair, kering sangat mata dia. Mana boleh nampak. Maka kena ada iris tu, iris. Syifa pujuk dia tahu balik ni. Lagi dia Geli, menangis. tak payah. Lagi dia menangis dalam Tak payah. semut. Sekejap lagi dia menganjing aku. Saya dapat masuk suku akhir sahaja guys. Lepas tu saya lawan rival saya tahun lepas. Tapi isi form. Maksudnya tak semua join lah. Kan? Syukam tu. Dia macam tak sampai. Dia kata dia dah sampai sempat tu. Tapi dia tak ada pun lagi pula. Ha? Tak, order berapa? 2 je. Kita bangga dengan dia tau. Oh, nangis. Tak ada. Dia nangis. Tak. Biar saya cerita apa kecoceran. Tak payahlah. Apa yang dimaksudkan dengan torture tu? Kemarin Semalam dia masuk balapan 3,000, tahu tak? 3 kilometer. Dia seorang, bukannya 2 kali 3,000. Dia seorang lari 3 kilometer. Okey, memang padu. Tapi dia habiskan. Biasa kalau kita dah Okay, itu satu. Lepas tu hari ni dia kena main pingpong. Tapi dia dapat nombor 2. Sebab okay. Lepas tu esok dia ada pidato. Doakan guys. Pidato tu macam kelakar sikit Kan, sebab macam tiba sangat. Sebab pidato tu dia serius dan beremosi. Saya tak serius. Tapi awak emosi. Sikit lah. Tapi dia macam kena beri energi. Memang penat saya pidato ni. Sebab tu saya nangis. Sebab dia macam terlalu memberi energi. Dia kan energetik. Tak dol. Pasal Okay, tu je. Pasal apa lagi? Okay, good night. Wow. Terima kasih. Terima kasih sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam.